surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Macam dia kata Fawatihu As-Suwar, permulaan surah dia ialah muqatta'ah. Kan nampak tak ni? Alif Alif Lam Lam Mim. Mim. Nampak? Okey. Jadi kat sini praktikal dia ialah apa? Kita nampak ni ada tiga. Yang alif yang pertama tu dia kelompok yang mana? Berapa harakat? Hmm. Ini kelompok Dia 2 kelompok harakat. kelompok mana? Satu. Pertama. Alif Pertama. Lam. Pertama. Betul lagi Alif betul tak ni? Betul lagi Alif tidak? tak ada, Ustaz. tak ada kumpulan. Alif bukan huruf Alif tu muqatta'ah. Alif Alif tu dua alif suku dia. kata. Alif masuk sini betul. Alif tu Betul ialah lah. dua suku kata. Dua. Suku Eh? kata. Oh, dia Dua suku masuk dalam kata. yang 2. Ha, Tapi tapi tak dia ada masuk pun. dalam dua jugalah. Dia tak tulis dalam ni. Sebab dia special Oh. edition. Ha, sebab dia Oh, special. okey. Ha. Kata dia bukan sepenuhnya dua harakat, tapi dia juga bukan sepenuhnya satu harakat. Oh, Ha, dia kata dua suku kata. Jadi boleh kita anggap dia sebagai dua harakat sebab dia disebutkan dengan dua suku kata. Okey? Ha, tu Okey. beza dia. Dia kalau kita belajar dalam lagi, dia berkaitan dengan macam mana kita nak sebut harakat. Macam mana kita nak kira harakat. Macam mana kita nak tahu berapa panjang harakat tu tak? Ha, dia termasuk dalam bab tu. Okey? Alright. Okay, jadi kita tengok kat sini. Alif dua harakat. Katalah kita letak jalan dua. Dua harakat. Okey. Kemudiannya kat sini huruf Lam. sebelah dia huruf lam. Lam ni masuk mana ni? 6 Enam. Kelompok mana? harakat. Kelompok 6. 2. Dua Kelompok ke 6. 6 harakat. Kelompok yang kedua. Hayya tahara. Tak ada huruf lam. Jadi dia ialah 6 Harakat. harakat. Lepas tu satu lagi ni. Berapa harakat Ni. dia? 6 harakat. Sama juga 6 harakat. Okey. Jadi ini pada segi teori dia bagi tahu je huruf apa. Tapi pada segi praktikal dia, tips dia mudah untuk kita nak dapatkan dia 2 ke atau 6 ialah kita tengok pada misai tu. Nampak misai? Kalau nampak misai tu maksudnya apa? Misai. Misai tu Ombak. maksudnya dia 6. Dia ikutlah misai ke ombak ke apa-apa ke yang kita Anwar cakap rasa. ombak. Dia apa-apa Ombak. istilah yang kita faham tu, yang Okey. penting kita tahu itu dia. Faham? Maksudnya yang kita tu yang penting betul. Harakat. Tapi kita Melayu ni kadang-kadang nak mesra Misai. sikit kan. Mesra sikit dia guna istilah misai, istilah ombak dan sebagainya lah, mana yang mudah. Okey. Alright. So sekarang ni ia dah 6 226. Okey, lagi kita tengok pula dekat surah apa lagi yang ada surah ni surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ada juga ni. Nampak? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama ni apa? Alif ni 2. 2. Lepas tu sebelah dia ni ada misai tak misai ada. 6. 6. Lagi 6. 6. Lagi 6. Misai Mudah lagi. ke susah? Mudah ke Mudah, susah? terang. Mudah. Terang hati semua anak murid Ustaz. Alhamdulillah. Terang hati semua.